Kalau nak jadi content creator, dia datang dari pengalaman. Dia sekurang-kurangnya 2 tahun atau 3 tahun. Itu pun masih kecil lah. Content creator ni susah. Masa aku buat viral video kahwin Nadi Farah, itulah first time aku kena viral, terjadi viral. Aku pun tak tahu macam mana jadi viral. Viral tu dia lain. Dia bukan video biasa, dia bukan video reka-reka, dia viral. Viral maksudnya video tu dia wujud, dia bukan direka, dia terjadi. Dia biasanya macam ada kes polis, macam ada kes mahkamah. Di antara kau dengan klien, di antara kau dengan siapa, kau ada kontroversi, orang tu yang report, orang tu yang cakap, itu viral. Video kahwin viral, video kahwin paling buruk. Sebab apa jadi viral? Viral tu terjadi sebab aku memang nak buat viral, aku nak view tinggi. Aku buat video bukan nak pasal duit, aku nak glamour, sedikit populariti. Aku nak populariti murahan, macam artis. Aku nak populariti. Ia terjadi. Nadi Farah tu, video kahwin dia yang 1.300.000 view. Kalau betul-betul video dia 2 juta lebih view, sebab banyak orang curi video. Kalau kau curi video aku, kau punya view 300.000 view. Tapi kau curi video, aku rasa kau tak boleh monetize. Kalau duit tu dia YouTube tak bagi, sebab YouTube ada sistem. Itu viral. Memang kau punya FB, YouTube, TikTok penuh. Video dia 300 view, dekat YouTube 1 juta, dekat Twitter 200.000. Memang penuh. Telefon kau ni orang hantar tit. Orang hantar tit, orang hantar. Bang, kau siap agam. Bang, kau minum ketum. Bang, video kahwin kau ni macam bodoh. Bang, macam-macam cakap. Ada 8,000 komen kat situ. Kau tahu? Itu viral, 1 juta lebih. Itu baru kecil, baru 2 juta. Dia punya watch time 80,000 jam. YouTube nak, engkau main YouTube, kalau kau nak monetize, cakap engkau penonton, itu nak 3,000. Kalau kau dapat 1 juta view, 80,000 jam. Kalau biasa 5,000, 6,000. Kalau viral 80,000 jam, 1 juta view. Kau nak monetize tak payah 1 juta. 100,000 pun cukup, 90,000 pun dah cukup. 4 jam, 4,000 jam kan. 500 subscriber dah cukup. Masih buat viral, aku dapat subscribe ngam-ngam 1,001 subscriber. Watch time aku 80,000 jam. Itu viral pada 2018. Videographer Rizal Harun. Aku Rizal Harun yang buat video Nadi Farah viral. Orang TV panggil aku, M-Star panggil aku. Betul? Budak YouTuber buat bahan, buat cerita. Seorang videographer lah aku tengok, terasa juga kan. Mamat ni buat konten pula pasal aku. Kau siapa nak buat konten aku? Aku saman aku tahu. Tak adalah aku saman. Aku fikir lah juga, tak apalah dia nak konten, dia nak view ke, dia nak duit ke, tak apa lah. Tapi dia banyak cakap pasal kontroversi. Dia banyak cakap memperkecil-kecilkan orang. Aku video editor betul loh. Editor TV ni tau, bukan YouTuber tau. Aku kerja di syarikat production 2 tahun dengan Syawal Abdul Jamal, seorang video editor power dekat sana. Dah tua. Dia tua aku 5 tahun lah bos. Dia yang ajar aku edit video. Aku ni zero. Sana semua budak intern. Aku ni budak biasa, budak sekolah biasa kan. Dia ajar kau masuk, potong, masuk. Orang tu buat apa? Angkat tangan. Yang scene kedua mesti masuk mulut. Lagi angkat tangan, dah kunyah, tak boleh. Angkat tangan, dia masuk mulut. Okey, scene kedua, tak 1, 2. Betul. Dia ajar aku faded, cara edit. Aku jadi videographer dah lama. Dah 7 tahun, 17 tahun. Masa tu umur aku 35. Sekarang umur aku 49 tahun. Nak masuk 50. Yalah. Banyak aku belajar buat video. Banyak aku jumpa klien lah. Macam Kurt Cobain 29 tahun mati, bunuh diri. Power tak power, budak baru 29 tahun
dekat Texas, USA, Michigan, USA. Mati sebab tekanan dalam. Kalau kau power, memang kena kecam. Bukan kecam, ada satu perkataan dia cakap memang kecam lah tu kan. Sampai dia bunuh diri, tekanan hidup. Isak dadah. Tekanan lah, stres. Lepas buat konsert, stres. Kau pecahkan drum ni, nanti orang ramai tengok. Okey, dia pecah, dia hantar drum, pecah dengan gitar tu. Sebab tu Mat Saleh, dia buat konsert, dia pecahkan gitar, drum, dia nak performance, dia nak tarik penonton. Engkau takik kaki Cristiano Ronaldo, kau ramai yang pergi. Bergumpal-gumpal Ronaldo jatuh, ramai orang tengok. Kau langgar Valentino Rossi, ramai orang datang. Ini lumba motong pusing-pusing bosan lah. Cuba kau langgar Valentino Rossi, aku nak tengok kau langgar. Mesti ramai orang jolok kau 500,000 US dollar. Kau langgar Valentino, beli 500,000. Dia langgar. Dua-dua jatuh. Ramai kecoh kan. Jadi kontroversi lah. Jadi story lah, cerita betul kan. Tapi kalau berlakon nak buat viral susah. Viral susah kalau berlakon. Aku buat cerita hantu cium kentut manusia tak jadi viral lah. 5, 8 view aku tengok view kau 50. Dulu Adi Farah tu, aku buat video kahwin 32k, 50k, senang-senang lah. Sekarang account tu dah kena block. 7 tahun aku jaga bos, taklah kena block. Aku dah buat counter strike 3 kali. Aku buat rayuan sekali, dia bagi rayu. Kau nak balik channel kau merayu. Bila kau kena block, kau kena rayu betul-betul. Kau jangan cakap oek. Mak Saleh yang lain, dia ketat sikit. Kau langgar lampu merah 7 kali, 2 tahun penjara. Dia ketat sikit. Dia TikTok, FB ni okey lagi, kau boleh maki-maki orang. Buat konten kan, kontroversi. Aku bukan buat kontroversi, yang buat kontroversi penonton. Aku buat untuk glamour, aku nak glamour. Aku bukan pandang duit, aku nak view, glamour. Nanti orang kenal aku kan. 1 juta view, video kahwin viral. Kono nak glamour, kau tak keluar rumah 3 bulan tak keluar rumah, duduk dalam. Orang kecoh. Aku masa tu duduk Putrajaya, orang gelak aku dengar tu. Ada video kahwin viral lah. Dia cerita kecoh. Sebab budak-budak tu budak kerja videographer, fotografi ni orang. Dia suka lah dapat. Hati-hati main video. Kadang-kadang buat video pancing. Kalau kau pergi luar travel log, main video pancing, hati-hati. Kamera mahal, kena hujan, kadang-kadang jatuh kolam, bahaya. Equipment bukan murah, mahal, berpuluh ribu harga dia. Ini pun aku beli second. Nanti kalau ada nak tempah video kahwin, boleh lah aku buat viral. Kalau jadi, kalau tak jadi tak apa. Okay, aku tak buat video tu simpan laci mah. Kita main media sosial. Inilah kerja video editor, bukan YouTuber tau. Video editor. Video editor ni dia nak glamourkan artis. Kerja aku glamourkan artis. Macam Zoe, Demi Ishak, ada dekat YouTube aku, dekat FB aku. Viral ni, satu video kau viral, semua jackpot. Jackpot. Yang tadi 10, 100, dah jadi 3,000, 25,000 viral. Satu video viral, satu video dengan satu channel tau. Aku cakap, faham? Satu channel. Maknanya satu channel lah, satu video. Kalau satu video viral, satu channel tu meletup 1 juta, turun. Faham? Tapi kau jaga. Bukan senang nak dapat tu. Bukan semua orang boleh dapat. Bukan kaleng-kaleng punya orang dapat. Editor power je boleh dapat. YouTuber belum tentu ke. Editor power tu. Video editor, bukan YouTuber tau. Editor betul ke. Editor TV punya tau. Kau edit, kerja dengan production, hantar company. Kau kena rajin belajar. Kau masih edit sampai mampu orang tak suka. Kau kena belajar 3D, kau kena belajar VFX, kau kena buat sound system. Semua nak belajar. Taklah susah mana. Memanglah susah, mana ada yang senang.
Kalau semua dah monetize, orang semua dah kaya lah. Nak monetize ni susah. Macam tak boleh monetize. Kau fikir lah, kadang-kadang kau buat macam filem Marvel Studio, belum tentu lagi. Dia macam nasib lah. Nasib kau lah. Pergi pancing, ada benda burung elang. Macam-macam lah. Kau bergaduh dengan kawan ke, gaduh betul loh, bukan berlakon tau. Dia ada kes polis kan. Macam ada kes polis lah. Itu viral lah. Video tu bila masuk, dia jadi viral yang kecil-kecil lah. Biasa view tu cepat naik. Orang suka. Satu lagi kau pasal bahasa Melayu. Dia viral ni bukan dia spend dekat Malaysia. Malaysia 30,000, Indo 60,000, USA 300,000, Thailand, UK dia cantum kali kau jumlah dia 1,360,000. Duit YouTube kau 1,04,600 ringgit Malaysia RM. Satu video, dua video 8,000. Nak buat viral kau jangan, tak tahulah, kau punya hebat lah. Aku tak hebat sangat buat video. Aku cuma belajar glamour. Duit aku tak ada. Tu lah. Aku suka buat animasi. Aku suka konten. Aku suka cinema 4D. Aku suka color. Aku suka kamera. Suka cantik. Dia lawa. Nice. Video composition cantik. Berlakon ni kadang stres. Aku tak pandai berlakon. Edit okey. Kadang aku cek pelakon. Orang biasa pun tak apa. Buat konten hati-hati. Memang lama, 2 tahun, 3 tahun, ada orang 8 tahun, ada orang 15 tahun, ada orang 2 bulan, ada orang hari ni buat video, besok dah monetize. Ada perempuan tu 1 bulan je dah monetize. Aku pun jealous. Aku dah dekat setahun tak monetize, dia 1 bulan dah monetize. Kan? Dekat AB, siapa tu? Pak Utik, Ali Water, Ali Ifan, Isa Aisyah, semua kerja keras. Semua buat konten, cakap apa lancar pun tak ada. Itu konten saja. Dia bukan wujud, dia tak wujud, dia hanya cerita. Konten ni dia wujud. Apa maksud wujud? Jom ikut aku, kita pergi kubur Nabi. Kau ikut aku pegang kamera, aku fly, jumpa pramugari Air Asia sampai Madinah. Gang, ini kubur. Itu konten. Nak kau cerita ni bukan konten, dia jadi fake. Sebab tu view dia kecil-kecil. Kau ambil gambar Google, kau nak view tinggi, aku ambil Kurt Cobain mati pada tahun ini, kau kena pergi kubur Kurt Cobain. Gang, ini aku ada depan kubur Kurt Cobain dekat Mexican. Walaupun dia Kristian, kita boleh pergi, kita buat story. The legendary, seorang pemuzik, artis. Nabi cakap pergilah berhibur, betul. Jangan asyik mengaji je, jangan asyik duduk surau je, pergilah nyanyi ke, tak salah. Betul, boleh. Kalau kau pergi Texas, Mexican, kau pergi kubur Kurt Cobain, kau cerita depan tu kau. Kalau kau pergi kubur Masuri, ini setakat gambar Google memang down lah. Jangan ingat diorang ni power man. Sebab seorang video editor, content creator, penulis majalah. Aku buat cerita pancing masuk majalah. Malas. Okey, aku cerita lah. Aku edit artis. Eti Mazlin, Yolofa, Remy Ishak, Zoe aja lawak tu. Sebab aku duduk dekat Kampung Baru. Ramai artis, pelakon-pelakon P.Ramlee yang hidung mancung, yang macam mamak tu. Tahu? Sekolah jajah 1, tahan kena maki. Dia tu minum toddy tu depan rumah aku. Aku dulu meniaga restoran. Mak aku meniaga restoran besar. Liza Aziz, Jabbar Abdillah. Itu Dato' Awi, itu Liza Abdillah. Masa aku kecil, aku dengan artis. Yang ni joget belakang. Aku panggil abang tu Pondan. Weh Pondan, rumah aku kecil lagi. Aku duduk kat Kampung Baru. Memang dulu ada 13 Mei kan, tak payah cerita lah. Aku dah biasa dengan artis. Memang dari kecil lah. Kerja pun dah besar, aku meniaga. Orang meniaga.
kedai makan. Niaga family business ni. Abang, mak, niaga kan. Mula aku lahir, mak aku kaya. Aku jadi miskin. Bercerai kan, mak aku cerai umur aku 12 tahun. Aku sekolah Datuk Keramat. Baik lah. Kalau nak berlakon ni, dia nak masuk dalam tu dia kasar sikit. Buat video lah, kena belajar. Kalau buat konten, asyik down, try lah belajar. Try lah tolong orang. Tak apa bos, saya promo kedai awak. Tak apa bos, ini video kahwin saya bagi 200 ke. Kan? Bagi free ke. Buat video tidak, aku tengah down ni 3 tahun tak monetize. Adi Farah tu dah kena block. Nombor dia dah tak ada. Nombor tu aku tanya kat Malaysia mana, dekat dealer. Satu Malaysia ni pun dia pun nak cari. Yang kad warna merah tu, mana nombor kan, prepaid number RM10 kan, dapat tarik bang RM10,000 tu. RM10,000 nombor tu. Aku pergi letak konten strike 3 kali. Entah apa, hantu iblis. Kau letak ni. Aku pun letak 3 kali. Besok pagi, pak, terminated. Dihentikan. Terminated, viral. Video kahwin Adi Farah. Punca aku monetize bukan video biasa, video viral. 1,300,000 view. Budak curi video, M-Star, ramai. Semua cari aku. Sampai aku down tu. Sampai nak bunuh diri. Kalau memang kau kena viral, kau kena kuat. Kena kuat. Ini duit kau banyak. 45,000. Jiwa kau tu, jiwa. Jiwa. Dalam mau cuci, mau bersih. Banyakkan positif. Cakap je kasar tapi positif. Cakap aku pun menyampah tengok. Mau kuat. Engkau lelaki, nak kuat. Main bola, mancing, ni dapat ikan kecil. Aku dapat besar, tarik. Buat jantan, perempuan suka. Ini macam pondan, macam mana perempuan nak suka? Kau muda belajar dulu, pergi kursus. Pergi kursus editor, pergi kursus cinema 4D, belajar kursus berlakon. Kalau nak jadi YouTuber, belajar. Jangan terus ambil video, ikut TikToker, wak. Jadi masa depan kau hancur. Kau ada ilmu kau ada, boleh. Tak ada ilmu, cuba bayangkan kau tak pergi sekolah. Jadi kau umur darjah 1. Sampai umur kau 45 tahun. Apa kau rasa? Apa terjadi? Matilah orang, hancurlah, bergaduh lah orang. Sebab tu pakai ilmu, pakai otak, pakai ilmu. Ilmu tak tahu ilmu. Pakai ilmu. Ini terus ambil kamera, kau terus buat video, buat konten. Siapa nak tengok? Susah. Kau kena belajar sesuatu. Bukan ambil betul pancing, terus ambil. Kau kena belajar macam mana nak cakap dengan penonton. Terangkan tempat, kamera ambil macam mana. Susah tau. Aku main cincai, main tibai, mana ada viral. Dulu jadi viral sekali. Nak buat 2 kali tak jadi. Dia nak jadi, tapi sikit-sikit. Dia jolok sound terbuan, jadi viral. Aku rancang, aku pasang perangkap. Aku kunci perangkap. Farah masuk. Aku crack. Dia menganjing tau. Viral, kecoh. Aku kan dia bergaduh kat telefon. Adi Farah yang video kahwin tu, kalau kau tengok bukan semua orang tahu, separuh. Banyak cerita dia, panjang. Itulah cerita utama dia. Viral. Viral ni tak boleh rancang. Dia nasib dia. Dia bukan macam berlakon. Tak. Kau buat video tengah rakam tiba-tiba kau dapat menang ikan jackpot. Ada 50,000. Boleh jadi viral. Mungkin viral yang kecil-kecil. Video macam ni dia tak ada kontroversi. Jadi viral tu kecil. Video kontroversi ni dia besar. 2 juta, 1 juta lebih. Kat TikTok, semua platform viral. Aku dah laju. Naik lagi. Duit kau yang cakap banyak. Kau dah bukan terkenal. Abang ni yang buat video kahwin.
Glamour tu ada lah, tapi sikit lah. Yang penting kau kena banyak positif. Ini pengalaman aku kena viral bukan video biasa, video viral. Itu viral. Ini ambil gambar dengan bini. Macam mana nak viral? Dia kontroversi yang positif. Tentu lah. Dia susah. Dia macam unik. Dia macam dynamic. Pelik lah video ni. Kau apa ni? Orang duk ketawakan aku. Span tu dekat satu dunia tau. Bukan satu Malaysia. Kita ada 32 juta Malaysia. Maknanya 1 juta view bukan. USA, UK, Thailand, Indonesia, Singapura, semua tengok video kau. Kau cakap Melayu pun dia tengok. Viral. Dia community. Kau faham community tak? Kau kena banyak berhubung dengan chatter, dengan adline dekat messenger. Kena banyak komen, kena balas, kena berkawan. Kalau kau asyik buat video susah. Orang tak kenal kau siapa. Kau jadi YouTuber, diam. Video power tapi diam. Apa tu? Kau chat lah dengan orang macam sombong macam power. Biasa je aku tengok aku lagi power dengan kau. Tak ada pun. Kena banyak berhubung. Orang tengok kau ni 30 juta belum Singapura lagi, belum Indonesia, Thailand lagi. Tegur lah kau buat apa weh. Kau kat Singapura kau kerja apa? Borak-borak rasa macam kawan-kawan gurau-gurau kutuk-kutuk. Itu lah. Ini buat video macam pembaca berita kau ni. Apa lemak ayam kau ni? Okey, nanti kita cerita lagi.